Kalau sebelum ni dia nak bercakap dengan atuk dia dekat kampung, dia hanya buat voice. Sebab dia tak pandai nak menaik. Nama saya Salimah binti Hussein. Saya ibu kepada 4 orang anak. Yang ni anak saya. Nama saya Nur Aisyah Damia binti Muhammad Saifrizal. Umur saya 12 tahun. Sebelum makan Mytropik Junior ni, memang anak saya, dia langsung tak boleh membaca. Dia pergi sekolah pun dia tak tahu hari. Lepas tu bila cikgu bagi feedback pula dekat dalam kelas, anak saya ni pun memang seorang yang tak bergaul dengan orang. Kecuali seorang je, iaitu kawan yang duduk dekat sebelah dia je. Sebagai seorang ibu, mesti kita nak cari jalan yang terbaik, nak tengok anak kita berjaya. Lepas tu kakak saya lah yang rekomenkan produk SKW ni dekat saya. Lepas saya bagi je Mytropik Junior ni dekat anak saya, memang banyak sangat perubahan yang saya tengok pada dia. Seawal botol pertama je, saya dah mula nampak perubahan pada dia. Dia dah start boleh membaca. Dia dah start boleh mengeja. Kalau sebelum ni dia nak bercakap dengan atuk dia dekat kampung, dia hanya buat voice. Sebab dia tak pandai nak menaik. Tapi Alhamdulillah, sejak saya bagi Mytropik Junior ni, dia dah start boleh menaik dekat atuk dia. Ni feedback daripada cikgu lah. Dia dah tak introvert. Daripada seorang yang orang cakap tak bergaul dengan orang, tak bercakap dengan orang, sekarang ni anak saya jadi ketua kelas. Jadi saya syorkan untuk ibu-ibu boleh cuba Mytropik Junior ni. InsyaAllah dia boleh bantu anak ibu semua. Thank you SKW.